B. Kuala Nerus mengenai isu pencalonan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO dunia. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, inisiatif tersebut sebenarnya merupakan usaha murni International Council on Monuments and Sites ICOMOS Malaysia, iaitu sebuah badan profesional yang berperanan dalam pemeliharaan dan perlindungan tempat warisan budaya di seluruh negara. Kementerian tidak terlibat secara langsung dalam proses pencalonan tersebut. Walau bagaimanapun, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab dan inklusif, Kementerian menyokong penuh usaha murni pertubuhan profesional ini untuk mencalonkan, saya tegaskan, mana-mana kampung, termasuk kampung Melayu, kampung India, mana-mana kampung sebagai tapak warisan dunia. Kerana jika mana-mana kampung kita diiktiraf sebagai tapak warisan UNESCO, sudah tentunya ini menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Ini dari segi pengiktirafan global terhadap budaya dan sejarah tanah air kita. Malah dia berpotensi meningkatkan daya tarikan pelancongan serta menjanakan aktiviti ekonomi setempat khususnya sempena Tahun Melawat Malaysia.